Ya, dia bayar, dia bayar. Ha? Jangan macam tu. Jangan. مشهور بطيبته وضحكته وطبعه الشهامي. Syria baru saja mendapat kebebasan pada 8 Disember 2024. Maka dia diraikan oleh rakyat Syria hampir seluruh dunia. Maka baik di Kuala Lumpur ataupun di Pulau Pinang sendiri yang mana kita ada komuniti orang Syria, ia sangat diraikan dengan meriah sekali. Ia adalah satu event yang remarkable yang berlaku di dunia. Boleh kata nombor 2 lah selepas Palestin. Dan kita tahu sebahagian, malah kebanyakan rakyat Syria yang kerja di Malaysia pun secara rambang yang kita tengok merata-rata banyak kerja dalam sektor makanan, terutamanya makanan tradisi mereka sendiri lah. Maka saya nak pergi jumpa mereka dengan berpakaian macam ni hari ni, dan kita nak pergi surprise orang-orang Syria ni. Assalamualaikum. Anta Suri. Ha? Anta Suri. أنا دعم سوري أنا مع سوري مبروك على الحرية سوري أنتم كلكم الله ما شاء الله شاورما دجاج واحد مكان من دون محلي كم سنة كنت هنا ماليزيا 10 سنوات 10 منذ أول ثورة تقريبا أنا متزوج من هنا زوجتي من هنا زوجتي من ماليزية زوجتك ماليزية قول لي شيء نعم قول لي شيء سوريا حرية وبس كذا سوريا يا حبيبتي وماليزيا يا وطني الثاني الله يسلمك هذه Makam Damas King di Sangbai Carnival di Seberang Jaya. Ini dia bagi free tau. Saya tak tahu dia bagi free pasal saya review dia punya Google ke. Pada saya ambil gambar tu. Okey, kita di Geni Paragon. Kita ada di Geni Paragon pula. Jadi kita dah pergi 2 tempat lebih kurang sebelum ni. Jadi kali ni di Geni Paragon juga. First Geni Paragon saya nak pergi Mr. Shawarma yang di atas. Lepas itu kita akan ke Geni Plaza. Please take the meal. 097, please take the meal. Hey brother, from where you get? أنا لأنه كنت أشتغل عم نزلوني دغري على التطبيق. Hello. شو تساوي الشغيلة اللي من عمري؟ Rakyat Syria yang bekerja di dalam bidang makanan ni, mereka bukan pelarian, mereka adalah pekerja warga Syria yang sah, malah berkahwin dengan orang Melayu tempatan kita. Antaranya untuk nak mendapatkan status kerja, nak mendapatkan benefit bisnes dan sebagainya. Tapi apa yang kita tahu, mereka ni jarang boleh balik. Boleh kata hampir maklum di antara rakyat Syria ni, kata kemungkinan nak ditahan di airport di sana tu adalah sangat-sangat tinggi. Jadi kebanyakan mereka dah di sini antara daripada 2 hingga 10 tahun lah paling lama tu. Kira-kira lebih kurang daripada awal kebangkitan mereka dulu jugalah. So masa tu ada yang berani cakap, ada yang kurang berani cakap. Dia macam takut-takut tau nak sembang berkenaan dengan isu negara mereka. Tapi kali ni kita ada jumpa kebanyakan mereka okey lah. Dia boleh cakap dengan open pasal waktu dulu zaman saya mula-mula mesra dengan mereka dulu, dia macam takut-takut tau. Mereka khawatir, takut antara kawan-kawan mereka sendiri pun ada mukhabarat, ada mata-mata dalam kalangan tu. Tapi sekarang mereka dah agak bebas, mereka berani bercakap dah. Cara reaction mereka tengok kita pakai bendera hijau ni pun mereka seronok. Jadi insyaAllah jom kita tengok apa reaction mereka. Okey, di Sangbai Carnival lagi. Kali ni Mr. Shawarma yang balik depan pula. Hari tu kita pergi Damas King. Kali ni yang belah belakang ni pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ni bendera kita tu ya. Ada tahniah. Ya. Assalamualaikum. Itu ya. هدية على حسابك يا عبدو. هدية على حسابك ملابس جاي؟ صح. على حسابك ولا اوكي dia bayar. Dia bayar. Ayah, syukran. Terselamu. Dia bayar, dia cakap. Terima kasih Maklim. Sama-sama. Dimashqi wala Himsi wala? Sekolah Dimashqi. Wala ni. Ya. Ya, salam. Gede sekolah. Ya, dia bayar. Jangan macam tu. Jangan. Ya, syaraf. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nama apa dah?
Fadil lah, Amir. Anda? Yasin. Yasin lah. Salam. Keren. Keren Amir. Masalah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Salam. Assalamualaikum. Dan sebahagian pada mereka ni sebenarnya ada yang dah move on daripada konflik yang terlalu lama dan mereka pun tak tahu apa yang akan jadi. Maka mereka berserah dan ambil keputusan untuk stay saja di mana-mana tempat yang mereka settle. Ada yang dah bina kehidupan begitu lama di tempat yang mereka diaspora tu. Ada yang sampai bina bisnes yang agak boleh tahan besar dengan joint venture dengan rakyat tempatan. Maka mereka rasa, ya, mereka sokong kebebasan, mereka gembira kebebasan. Tapi untuk balik ke negara asal seperti mana zaman-zaman mereka masa dulu, sebelum itu, mungkin realiti kami sekarang dah berbeza. Pada masa sama, mereka bagi sokongan padu, sokongan yang kuat untuk rakyat-rakyat mereka untuk pulang ke tanah air Syria yang baru. Sama ada rakyat Syria yang masih duduk di luar ataupun yang kebanyakannya akan pulang beramai-ramai ke Syria, ia tetap akan menjadi satu kerjasama yang terbaik untuk Syria yang lebih maju di masa hadapan. Terima kasih kerana menonton. Like, share dan subscribe kalau hampa rasa konten ini bermanfaat. عنده انتماء دايم لبلده وحب دايم. السوري سجل بالتاريخ بصمة وعلامة.